Hari ini pagi yang sangat cerah dan aku akan menceritakan tentang aku pun tak tahu aku nak cerita apa. Hello, what's up? What's up? Yo. Okay. Tak delay tadi. Okay, man, aku nak cerita sebenda je. Aku nak cerita sebenda ni. Aku nak dengar. Oh, nak dengar dah Cakap Malay. Nak dengar tak? Okey. Okey, semua nak tahu. Semua betul ni nak tahu ni. Aku nak ceritakan tentang Sekejap aku tak ambil skrip sekejap. But what the hell, but kita kena dapat sekarang. Kita dah dapat. Okay, hari ni kita akan ceritakan tentang season 5. Rasa semua dah tahu aku datang. Tapi aku rasa kan, aku nak beritahu satu benda je, iaitu season tu aku rasa sekejap. Sekejap. Okay. Season tu akan keluar lama lagi. Kan kalau korang rasa macam tu, sorry lah. Aku tunggu Miro saja tu je kan. Okay, aku tunggu Miro saja tu je. Sebab tu lewat sikit video kali ni. Aduh, baru dia season daripada season dulu tu. Kejap je. Kan. Understand? Jom deh. Dah bye. Sakit. Kau ingat tak lagi aku nak kau daripada hidup lain. Aku kembali untuk menakluk dunia ni. Halo, selamat datang. Aku kembali untuk menakluk tempat ini. Siapa kata aku gelap betul? Aku gelap gurau-gurau je. Sebelum tu aku akan hancurkan tempat diorang, dan aku akan halau semua, dan aku akan suruh mereka menjadi orang suruhanku. Saya sedia.